Assalamualaikum guys. Hari ini aku ride santai menuju ke Pantai Bari dengan Yamaha FZ kesayangan. Sepanjang perjalanan memang syok. Angin laut mula terasa, jalan kampung tenang dan view hijau kiri kanan memang layan habis. Bila sampai Pantai Bari, suasana laut cantik, bunyi ombak tenangkan kepala. Memang pot terbaik untuk healing sambil lepak makan sotong celup tepung. Kalau korang suka video ride santai macam ni, jangan lupa subscribe Nordi Official dan kita jumpa lagi di ride seterusnya. Kelajuan? Kelajuan. Tapi laju juga. Laju juga. Nah, 120 kan laju juga. Lepas tu sedap bro. Sedap. Lebih banyak modifnya. Dan Boleh kasih modif. Maksudnya tangki besar, Tangki besar boleh isi banyak-banyak. Lepas tu boleh ride Jalan jauh. banyak orang pakai. Anak muda. Tapi kalau di Malaysia orang tak suka orang cakap motor sampah. Betul? Bapak. betul. Motor sampah pak. Bapak. Tapi tak kisahlah saya bapak. betul. Dulu dipuja-puja, sekarang dikecam juga. Dah eranya macam tu. Nanti keluar motor baru lagi yang Y15 nanti kita kecam. Dikecam juga. Macam tu. Lain generasi, lain juga. Lain pandangan. Tapi di Indonesia pun banyak kan? Banyak. Berapa versi sana? Kalau siapa Yang R15 dari India pun mas. yang nama Supra itu yang mana tu? Supra GTR tu RS. Supra GTR 150 nama dia. Kalau Toyota Supra Betul. Baik, saya ingat kalau Supra tu saya ingat kereta je. motor Supra awal-awal 2001 2003 2004 Supra. Engine? Engine tu Honda Wave. Honda Supra. Honda Supra. 2004 kalau tak silap. 2004 dulu. Sampai sekarang pun masih ada lagi. Jembatan lu ni gambar. Ni daripada Kulai. Adi. Rex Kulai. Adi. Kulai. Mana? Balik. Sekali Balik sekali. Abang balik bila esok? Esok insya-Allah. Oh, daripada Johor. Nama apa? Nabil. Johor belah mana? Betul. Oh, Batu Pahat. Tunjuk masuk kaki tu. Di mana? Zaki. One tu awak. Zaki lah. Zaki. Wahai awak semua terbakar tu. Saya apa bang? Semua tanya.
Orang tanya. Awak buat hal. Tapi dia orang tanya bengkel mana lah. Dia tanya bengkel mana aja. Dia fikir mana kau? Dia tahu lah kan. Standby lah ya. Kita YouTube sendiri lah. Adi. Interview lah. Terima kasih hadir. Ya. Kita anggarkan hari ni dalam 10,000 lah. 10,000. Wow. Tadi kat jalan pun ramai ni. Ramai daripada Phnom Penh ada, daripada Vietnam. Oh, dalam perjalanan ke sini. Daripada Yalah betul. Tapi Indonesia? Indonesia. Indonesia ada. Naik kapal, turun. Drone pula kita. Wah. Jangan terjun dalam video kan. Drone tu cari dia. Jadi. Macam tu lah. Cuma kita tak tahu sebelum tu pengeluaran MZ ni kan 2008 sampai 2018 18 tu berapa biji yang dikeluarkan oleh Yamaha. Tu tak tahu. Tak tahu. Kan. Tak tahu. So main event ni terpenting 1% lah. 1% ni tak tahu bila 1% ni dia keluar daripada orang awam. Orang awam takkan buat macam ni. Ramai bawa mutu, berhimpun. FZ tu ramai yang pakai FZ. Tapi yang nak berkawan dengan apa? Buat kawan baru lah kau. Ni lah. Tak ada. Dia selalu gathering yang tu lah. Gathering kan. Tapi kalau kita orang kumpul, ada setiap minggu. Kita tak boleh lah. Ajak touring. Kita jaga kota. Minggu sekali. Kita jaga kota je. Kawasan? KL. Okey. Akan KL. KL Baklang. Lembah Kelang ni. Paling ramai Islam. So ni antara merchandise. Berenang, Oh, ini. ada pisau. Banyak part barang apa belah-belah sana. Banyak part. Kalau nak custom, benda ni. Gelap tak? Ada dia. Buat motor biru. Hitam. Mesin ni. Orangnya ada. Stiker. BNU Apa ni macam orang kata pembagang kunci. Lee. Dulu tengok lah Facebook dah tu. Kita tengok. Ada nak interview sikit. Tukar colour kan. Tu. Peketum. Peketum ni nama kumpulan tau. Ni bukannya benda lah tu. Dia nama kumpulan. Dah berapa biji motor dia silangan dia. Boleh buat pernah main? Buat pernah performance? Bukan tu bengkel lain. Bengkel. Ini buat bengkel custom? Ni custom. Ni 46 ni dia supporter. Boleh. Macam ramai kita tak. Dan kita tak jaga ramai pun. Lalu Abang yang mana? kereta dia polis. Boleh lah. Topi. Yang limited edition ni. Buat je ni. Cukup 10 tahun ni harga dia bukannya ni. Harga dia 10,000. Seorang ni yang puas gila. Dia puas lah nak main dia Nyampai tu. dengan apa dengan Baju. apa dengan bajaran stiker. dengan apa semua main syok ah. Hujan Ni biasa kalau orang yang minat stiker ni boleh. Dia dah sampai Kelantan patah balik. Dia duk heran member pun buat FZ tahu ni. Minyak aku tak surut dia tahu ni. Minyak susah turun. Minyak susah nak habis. Ni stiker ni. Kau keluarkan aku yang dulu mula main MC. Lepas tu 2014 tu kami masa pergi Phuket Bali. So banyak lah koleksi kau. Ni. Goal. Dia kena beli awal dia nak main tau. Ni kain. Lepas tu dia kata kat boleh lah yang boleh motor aku kena beli naik flight dia tau. Dia dah kerja lah kan. Lain macam. Dia dah kerja. Lepas tu sewa balik motor dia tu, sewa di Phuket tu. Wah ni. Last kita buat kat Anyai tapi minyak dah lagi kita tak biasa sebenarnya sampai border. Boleh sampai tapi kita buat kat Anyai tu. Takut kan? Lepas tu balik dah Oh, sampai habis tu mantap. kan. Lepas tu ni yang pening. Aduh, macam mana ni? Kita pun tak So seronok. kita ada baju. Dah ambil sebiji lah tu yang dia pakai yang tak ambil Baju. FZ tu. Jadi lah. Tapi saya ada 3 biji kan. Ni dah kat dah. Hantu main kat boleh kau letak main lah. Main sini payah orang nak bawa kan. Nak body dah tu. Ang punya body nak jual. Itu dah apa? Dah ada orang. Dah potong-potong jadi R15. Untuk masuk R15. Dah siap. Dah siap dah siap ni ada ni lah. Boleh masuk sekali lah. Ha. Oh dia kena potong kan FZ dah. Belakang yang Belakang ada potong. motor. Oh. Depan tambah lah dia punya untuk nak letak apa fairing dia. Why Oh, ha, okey.